Mengapa golongan saya, iaitu golongan BN, oh dia orang BN, dikatakan golongan yang menolak Islam, dan kami juga semayang, puasa, zakat? Adakah kerana hanya berpegang pada politik suku agama suku? Tolong jawab. Pulak dah cari balas dah ni. Dia kata dia orang BN. Pasal apa orang kata dia tak mahu Islam? Kita tak kata dia tak mahu Islam, tapi dia buka perlembagaan parti UMNO. Buka dalam dia ada undang-undang tubuh parti nak menegakkan perlembagaan LOREC. LOREC ni sekular lah, bukan Islam. Awak tak tahu, awak nak masuk parti tapi perlembagaan parti awak tak baca. Faham? Baca dulu. Mu nak jadi ahli parti ni, mu baca dulu perlembagaan parti terang-terang. Tidak akan menjadikan Quran dan hadis sebagai perlembagaan, cuma dijadikan sebagai, nampak? Bagai apa dia kata? Kerajaan. Bukan bacaan, hanya dijadikan sebagai satu tanda di dalam negara, iaitu tanda negara ini negara Islam, mesti menghormati Quran dan hadis, itu saja. Hukum tidak laksana. Jadi kita tak kata atas tindak tanduk mu semayang, puasa, zakat, haji, tapi atas parti itu sendiri dalam buku badan tubuh dia tidak akan melaksanakan Islam sebagai perlembagaan. Oleh itu kita kata parti tak mahu ke Islam, takkan mu ahli parti nak ke Islam? Parti tak mahu dah. Tak. Kita jawab gitu.